Assalamualaikum semua. Saya Cikgu Sayati. Hai, Assalamualaikum. Nama saya Syuhada. Dan nama saya pula Zulaika. Dan saya Anas. Kami dari College Vocational Sri Iskandar. Tajuk inovasi kami ialah e-comic. E-comic ini berfokus kepada penulisan karangan bahagian A. Ramai pelajar menghadapi masalah untuk menulis karangan dengan baik. Mereka sering kekurangan idea, suka meminta ayat yang gramatis dan tidak pasti cara-cara untuk menyusun isi karangan dengan betul. Kaedah pengajaran biasa kadang-kadang kurang menarik minat pelajar dan tidak membantu mereka untuk benar-benar memahami cara menulis dengan berkesan. Oleh itu, kami ingin mencuba pendekatan yang lebih menarik dan interaktif, iaitu dengan menghasilkan e-comic untuk membantu pelajar menulis karangan dengan cara yang lebih menyeronokkan dan lebih mudah difahami. Kesimpulannya, penggunaan e-comic dalam pengajaran penulisan karangan A telah berjaya menarik minat pelajar dan membantu mereka memahami cara menulis dengan lebih mudah dan seronok. Pendekatan ini bukan sahaja menjadikan proses pembelajaran lebih interaktif tetapi memberi peluang kepada pelajar untuk berkreativiti, bekerjasama dan membina keyakinan diri. Dengan gabungan visual, audio dan teknologi, pelajar lebih mudah menjalin idea, memahami struktur, karangan serta menggunakan bahasa yang lebih baik dalam penulisan mereka. Kaedah ini jelas memberi impak positif dan boleh dijadikan salah satu pendekatan alternatif dalam pengajaran karangan. Dalam pelaksanaan e-comic ini, kami mulakan dengan menghasilkan papan cerita untuk merancang jalan cerita karangan yang akan digunakan. Dari situ, kami bincang dan menulis skrip dialog berdasarkan isi karangan yang sesuai dengan topik yang dipilih. Lepas skrip siap, kami meletakkan audio suara kami sendiri dan menghidupkan watak-watak dalam komik. Menariknya, kami menggunakan mimik muka sendiri sebagai karakter utama kerana lebih seronok dan rasa terlibat secara langsung. Semua elemen visual disusun menggunakan Canva. Proses ini bukan sahaja membantu pelajar memahami struktur karangan, tapi juga memberi mereka peluang untuk berkreativiti dan bekerjasama dalam kumpulan. Assalamualaikum semua. Hari ini cikgu nak kongsi satu rahsia menulis karangan dengan hebat. Teknik 5 jari. Wow, cikgu nak bersilap mata ke? Apa kaitan tangan tu dengan karangan, cikgu? Jari 1, ayat isi. Jari 2, ayat huraian. Jari 3, ayat contoh. Jari 4, ayat pesan. Jari 5, ayat penutup. Ini bukan sebarang tangan. Ini ialah teknik 5 jari untuk menulis karangan. Wah, menariknya. Cikgu, saya nak mula tulis sekarang. Hari ini kita akan belajar menulis karangan bertajuk Kebaikan Bersukan. Siapa yang dapat berikan cikgu satu isi mengenai kebaikan bersukan? Saya tahu, cikgu. Antara kebaikan bersukan ialah dapat sihatkan tubuh badan. Tepat. Itu salah satu isi penting. Isi karangan kamu mesti dimulakan dengan ayat isi yang sesuai. Tapi cikgu, lepas tu nak tulis apa? Mari sama-sama lihat jari yang seterusnya. Selesai menulis ayat ini, kita akan mula menulis ayat huraian kepada isi kita tadi. Saya tahu, cikgu. Ayat huraian yang sesuai ialah melalui aktiviti bersukan, tubuh badan kita akan mengeluarkan peluh dan mengelak daripada penyakit. Bagus, Syuhada. Ayat huraian yang sangat baik. Lepas itu kita kena buat ayat contoh kan, cikgu? Saya nak cuba, cikgu. Sebagai contoh, individu yang mengamalkan rutin berlari setiap pagi akan kurang terdedah kepada masalah kesihatan seperti obesiti. Contoh yang amat baik, Zulaika. Selepas ayat contoh, ayat apa yang perlu kita tulis? Alamak, ayat apa ya? Ish, kamu ni Syuhada. Tengoklah susunan jari yang seterusnya. Oh, ayat kesan. Senang je ni. Kesannya, masyarakat akan bebas daripada pelbagai masalah kesihatan.
Bagus Anas, itu ayat kesan kita. Jangan lupa tutup karangan kamu dengan ayat terakhir, iaitu ayat penutup. Saya nak cuba cikgu. Jelaslah bahawa bersukan memainkan peranan penting dalam menjamin kehidupan yang lebih berkualiti. Betul tak ayat penutup saya cikgu? Betul, tahniah semua. Kamu sudah berjaya menulis isi karangan yang jelas dan padat. Mulai hari ini, cikgu mahu kamu menggunakan teknik 5 jari untuk membuat huraian isi karangan yang mantap. Faham semua? Faham cikgu?